Pernah tak tengok harga barang naik, tapi nilai duit kita rasa makin mengecil? Kalau ya, ini tanda jelas kenapa orang bijak simpan emas. Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Emas ni dipanggil pelindung nilai sebab sifat dia mengekalkan kuasa beli. Bila inflasi naik, duit kita susut, tapi emas kekal bernilai sebab ia aset sebenar, bukan kertas. Lagi tinggi inflasi, lagi orang lari cari emas. Ramai tahu harga barang naik, tapi masih simpan 100% duit dalam bank. Tahun berganti tahun, duit simpanan makin susut. Tapi mereka tak sedar sebab proses tu perlahan. Yang paling sedih, bila dah rasa tertekan, baru nak mula. Cara paling simple, tukarkan sebahagian simpanan kepada emas. Tak perlu banyak, konsisten sikit-sikit. Bila harga naik dan duit susut, emas ni lah yang selamatkan kuasa beli keluarga kita. Inflasi tak tunggu sesiapa. Harga barang jarang turun. Kalau lambat bertindak, kita hilang nilai. Tanpa kita sedar, yang mula awal, dia akan menang awal. Okey, buat tuan-tuan yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh saja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, berkongsi santai, tapi sampai jumpa anda di next video.